kita dapat lihat sebilangan pekan dan perkampungan di Perak, di Selangor, di Pahang, di Selangor dan sebagainya telah menikmati faedah dari pendapatan yang dibawa pulang oleh golongan tersebut. Namun demikian, keadaan tersebut adalah apa yang saya takrifkan sebagai ekonomi order lama, di mana kemudahan internet dan email belum wujud lagi. Banyak perubahan telah berlaku sejak krisis ekonomi. Sementara mencari kestabilan yang sangat diperlukan di dalam sistem ekonomi pada masa ini, kita juga telah bangun di dalam persekitaran yang baru. Ini membawa kesedaran bahawa ekonomi baru dengan peraturan-peraturan yang baru tidak lagi bergerak mengikut rentak lama. Jiran-jiran kita telah menukar rentak mereka menjadi lebih maju dan wibawa. Perilaku pelabur juga telah berubah. Operasi luar sisil, operasi pemrosesan perniagaan, business processing operations, atau perkongsian perkhidmatan kini merupakan perkongsian pintar yang diutamakan oleh pihak pelabur. Profil pelabur juga telah berubah. Kebanyakannya sekarang terdiri daripada pengusaha-pengusaha kecil SMEs dan bukan lagi multinasional. Perbelanjaan mereka bagi melatih pekerja-pekerja adalah kecil, tetapi mereka bersedia membayar gaji tinggi untuk mendapatkan tenaga kerja yang terbaik. Mereka lebih cenderung kepada perkongsian di mana mereka boleh membawa kepakaran antarabangsa dan harta intelektual mereka, tetapi memerlukan kefahaman kebudayaan dan pengetahuan tempatan supaya produk atau perkhidmatan mereka dapat dihasilkan mengikut cita rasa tempatan. MCA dengan kerjasama pakar-pakar ekonomi dan penyelidik akan mengikhtiarkan satu program yang mempunyai definisi yang jelas untuk melengkapkan belia-belia kita, sama ada lelaki atau perempuan, supaya mereka tetap produktif dalam ekonomi baru. Impak globalisasi ke atas wanita. Menurut anggaran yang dibuat di negeri-negeri di Malaysia, wanita merupakan guna tenaga merangkumi 15.4% ke 35.4% dalam sektor pertanian. 31.8% guna tenaga pekerja wanita terlibat dalam sektor pengeluaran. Jauh lebih tinggi dari kadar purata bagi lelaki, iaitu pada kadar 19.3%. Adalah didapati kira-kira 80% pekerja kilang di Malaysia terdiri daripada kaum wanita. Manakala pekerja wanita di dalam sektor perkhidmatan yang merangkumi lancongan, hotel dan perbankan dianggarkan sebanyak 40% hingga 55%. Sungguh pun tinggi peratusan wanita telah diserap ke sektor perkhidmatan ini, namun guna tenaga mereka yang tercicir dari sektor perkilangan akibat daripada penaiktarafan dalam rantai nilai, the value chain sektor tersebut. Guna tenaga wanita tidak dapat diserap dengan begitu cepat ke sektor perkhidmatan berbanding dengan keadaan sebelumnya. Peralihan dari sektor perkilangan ke perkhidmatan yang memerlukan kepakaran serta latihan khusus telah menyukarkan kaum wanita. Ini telah menyebabkan banyak isi rumah kehilangan punca pendapatan utama mereka dan sekaligus menyumbang kepada kemiskinan masyarakat. Ketidaksamarataan jantina di dalam perkongsian kuasa ekonomi merupakan faktor utama kemiskinan keluarga. MCA dengan penglibatan wanita MCA mestilah pekerja keras mendapatkan penyelesaian jangka panjang yang akan menambahkan keupayaan kaum wanita untuk terus produktif dan melalui akses kepada sumber modal, kredit, hartana, teknologi maklumat, bantuan teknikal dan latihan untuk meningkatkan lagi pendapatan mereka serta memperbaiki tahap pemakanan, pendidikan, perkhidmatan, kesihatan dan kedudukan di dalam isi rumah.
Apabila saya sebut MCA, maksud saya ialah MCA dalam konteks Barisan Nasional. Tanpa bantuan Barisan Nasional, banyak perkara tak boleh jadi. Impact globalisasi ke atas pengusaha kecil dan sederhana, the SMEs. Mengikut satu tinjauan, terdapat sebanyak 27 juta SME di seluruh benua Asia. Kebanyakannya di negeri Jepun, Korea Selatan, Taiwan dan India. Di Malaysia pula, bilangan 1.2 juta SME yang terdapat sekarang merupakan 92% dari keseluruhan jumlah industri kita. Namun, ia hanya menyumbang sebanyak 6% kepada KDNK atau GDP negara, jauh berbanding dengan Jepun, di mana sumbangan di Jepun daripada SME ialah 55.3%, di Germany 57%, di Korea 16%. Dan kami amat terdorong kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri telah mempengerusikan the SME Development Council, dan saya tahu banyak usaha telah dicuba, telah dimulakan sejak tahun yang lalu. Saya yakin di Malaysia SME akan dapat faedah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sektor-sektor berteknologi tinggi seperti bioteknologi dan teknologi komunikasi ICT yang bermodal intensif, berisiko tinggi dengan keperluan tahap kecekapan, kemahiran dan daya inovasi yang tinggi, belum lagi berakar umbi di dalam SME kita. Masalah kekurangan dana, pendedahan kepada pasaran antarabangsa, kemahiran bahasa dan komunikasi, serta set minda, the mindset yang tidak berubah, merupakan rintangan yang berterusan kepada kemajuan SME di Malaysia. Pembasmian kemiskinan di bandar. Program pembasmian kemiskinan bandar. Matlamat program pembasmian kemiskinan bandar antara lain ialah menyediakan persekitaran hidup yang lebih sejahtera, sehat dan selamat kepada kumpulan sasal, menerusi penyediaan peluang-peluang peningkatan pendapatan dan pekerjaan, serta meningkatkan accessibility kepada pendidikan, kesihatan dan kemudahan asas awam. Dengan program yang banyak sebenarnya saya tak sempat nak sebut semua kerana kementerian yang saya jadi menteri memang adalah agensi yang diberi tugas oleh Perdana Menteri untuk merangkakan banyak program tindakan supaya kita dapat sebagai permulaan menghapuskan golongan kemiskinan tegar dalam the hardcore poverty dalam 5 tahun tanpa mengira kumpulan etnik kawasan sama ada di luar bandar atau di bandar. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sumbangan MCA terhadap pengajian tinggi selaras dengan usaha kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat pendidikan yang cemerlang di rantau ini dan menghasilkan sumber manusia yang berkualiti. MCA telah memainkan peranan yang aktif untuk meningkatkan mutu dan kualiti pengajian tinggi negara kita serta menyediakan lebih banyak peluang pengajian tinggi kepada generasi muda melalui pembangunan Kolej Tunku Abdul Rahman dan Universiti Tunku Abdul Rahman. Kolej Tunku Abdul Rahman yang ditubuhkan sejak 36 tahun yang lalu telah berjaya menghasilkan kira-kira 130,000 graduan yang mempunyai kelayakan profesional khususnya di perakaunan, kejuruteraan dan teknologi komunikasi dan teknologi maklumat atau ICT. Kejayaan Kolej Tunku Abdul Rahman disebabkan dapat sokongan semua pihak, terutamanya kaki tangan akademik yang berdedikasi dan berkualiti.